sebab kenapa Newcastle ayamkan Manchester United. First kali Manchester United ni tak nak ambil kesempatan tau. Sebab apa? Newcastle bermain dengan 10 player selepas Jacob Ramsey dapat kad merah waktu first half. Sepatutnya second half tu Manchester United kena kill the game, tapi player Manchester United sangat teruk. Yang kedua, performance player-player Manchester United memang kurang bagus dalam game ni tau. Walaupun Manchester United ni favourite untuk menang perlawanan ni, sebab apa? Sebelum ni Manchester United unbeaten dan under Michael Carrick MU agak bagus. Tapi untuk perlawanan kali ni, performance Manchester United sangat teruk tau. Terutamanya dekat bahagian final third. Diorang menguasai perlawanan, pergi dekat final third, finishing sampah dan juga tak ada idea untuk convert kepada gol. Yang ketiga, Newcastle well deserve untuk menang game ni. Performance player-player diorang memang next level. Untuk game ni korang boleh nampak Newcastle memang betul-betul power. Walaupun musim ni Newcastle agak teruk dekat Liga, ada masalah kecederaan, tapi untuk perlawanan ini gameplay diorang betul-betul next level. Walaupun Manchester United kalah dalam perlawanan ini, aku harap sangat next game akan ada improvement daripada player Manchester United. Apa pendapat korang tentang game ni? Jangan lupa komen and make sure follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak.